Okey, mari kita lihat macam ni kalau kita nak jual barang dekat pihak Gaza, Palestin. Okey, yang pertamanya kita akan melalui beberapa sekatan. Terutamanya sekatan Malaysia lah. Untuk kita ekspor barang, kita kena ikut peraturan-peraturan Malaysia supaya sebelum kita ekspor barang kita keluar negara. Yang keduanya, barang kita dekat sana, dah sampai kat sana nanti akan dikawal dan disimak, akan dicek oleh pihak Israel. So dia ada macam-macam lah jenis apa ni yang dicek, dan kebanyakan yang dibenarkan tu adalah yang ni. Okay, ni kena ikut lah. Kena ikut, okay. Dan kalau berkenaan dengan bahasa Ibrani ataupun bahasa Hebrew ni, dia kalau kau nak jual barang kepada pihak Israel, kepada peniaga Israel, dan peniaga Israel menjual barang-barang tu kepada barang-barang kita tadi kepada orang-orang Israel juga, ataupun, okay, tengok, atau kepada orang-orang Palestin di West Bank. Kita ingat Palestin ni sekarang ni ada dua teritori yang paling besar, iaitu Gaza dan juga West Bank. So jadi kita hadamkan benda ni dan baca suatu hari ni. Bye.